Assalamualaikum, saya Nurul Najihah binti Khairul Fauzi, nombor menteri C22A0701. Dan saya pula Siti Aisyah Nabila binti Mak Said, nombor metrik saya C22B0706. Saya Nur Alia Batisha binti Aisyah, nombor metrik C22A01. Baiklah, pernah tak anda terfikir gambar yang cantik dan nampak profesional sebenarnya hanya direkam menggunakan telefon pintar? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kursus CF106 Asas Multimedia dan Teknologi Web. Dalam video ini, kami akan membincangkan trend semasa fotografi digital dan penyuntingan mudah alih yang semakin berkembang dalam dunia multimedia hari ini. Fotografi digital ialah proses penghasilan imej menggunakan peranti digital seperti kamera dan telefon pintar. Manakala penyuntingan mudah alih merujuk pada proses mengedit gambar secara terus menggunakan aplikasi mudah alih tanpa memerlukan komputer. Pada masa ini, hampir semua orang memiliki telefon pintar, menjadikan fotografi digital satu medium yang mudah diakses oleh pelbagai lapisan masyarakat. Gambar ini pada asalnya kelihatan biasa dan sedikit kabur. Namun, selepas melalui proses penyuntingan mudah alih, kualiti visualnya menjadi lebih jelas dan menarik. Jadi ini adalah aplikasi Snapseed. Antara trend utama dalam fotografi digital masa kini ialah penggunaan telefon pintar sebagai kamera utama. Kamera telefon kini dilengkapi teknologi seperti AI kamera, HDR, night mode dan portrait mode. Selain itu, penyuntingan mudah alih menjadi pilihan kerana ia cepat, fleksibel dan mesra pengguna. Aplikasi seperti Lightroom Mobile, Snapseed dan Facebook membolehkan pengguna melakukan penyuntingan profesional hanya dengan beberapa sentuhan. Media sosial juga memainkan peranan penting dalam perkembangan trend ini. Platform seperti Instagram dan TikTok mementingkan visual yang menarik bagi menarik perhatian pengguna. Tambahan pula, penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam aplikasi penyuntingan membantu mempercepatkan proses syutingan dan meningkatkan kualiti visual tanpa memerlukan kemahiran yang tinggi. Seterusnya, kami akan menunjukkan contoh hasil projek fotografi digital dan penyuntingan mudah alih. Gambar ini dirakam menggunakan telefon pintar tanpa sebarang peralatan tambahan. Proses penyuntingan dilakukan menggunakan aplikasi Snapseed. Melalui penyuntingan, kami melaraskan pencahayaan, kontras dan warna untuk menghasilkan imej yang lebih seimbang dan menarik. Perbezaan sebelum dan selepas penyuntingan jelas menunjukkan bahawa penyuntingan mudah alih mampu meningkatkan kualiti visual secara signifikan. Hasil ini boleh digunakan dalam pelbagai media seperti poster digital, media sosial dan laman web. Ini merupakan gambar asal yang direkam menggunakan telefon pintar tanpa sebarang syutingan. Untuk proses penyuntingan, kami menggunakan aplikasi Snapseed yang merupakan salah satu aplikasi popular dalam penyuntingan mudah alih. Antara penyesuaian asas yang dilakukan ialah pencahayaan, kontras dan warna bagi meningkatkan kualiti imej. Proses ini menunjukkan trend semasa di mana penyuntingan boleh dilakukan dengan cepat dan mudah melalui telefon pintar. Jadi, ini perbezaan sebelum dan selepas penyuntingan jelas menunjukkan peningkatan dari segi pencahayaan dan kualiti visual. Hasil fotografi digital ini boleh digunakan dalam pelbagai medium multimedia seperti poster digital, media sosial dan laman web. Dan inilah hasil gambar yang menggunakan aplikasi Snapseed. Baiklah, dari sudut multimedia dan teknologi web, fotografi digital memainkan peranan penting dalam penghasilan kandungan visual.
Ia membantu meningkatkan daya tarikan laman web, memudahkan pemasaran digital serta menyokong perkembangan industri kreatif. Fotografi digital dan penyuntingan mudah alih juga membolehkan pengguna menghasilkan kandungan berkualiti dengan kos yang rendah. Jadi untuk kesimpulannya, fotografi digital dan penyuntingan mudah alih merupakan trend yang penting dalam dunia multimedia masa kini. Dengan kemajuan teknologi dan penggunaan telefon pintar, sesiapa sahaja boleh menghasilkan kandungan visual yang berkualiti. Semoga pembentangan ini dapat memberi gambaran jelas tentang kepentingan fotografi digital dalam multimedia dan teknologi web. Sekian, terima kasih.